Walaupun orang kata tak sampai, orang kata 5 second macam tu dah 100. Laju. Hai guys, welcome to Drive Hub. Nama saya Zul. Kalau korang perasan, sejak pelancaran Proton EMAS 5 ni, ramai yang tanya, EV kecil tapi power ke? Jarak dia sesuai tak untuk daily drive? Senang tak maintain EV ni? So, jom kita tengok apa yang special berkenaan kita punya Proton EMAS 5 ni. Untuk variant Prime, harga dia RM59,800. Untuk Premium pula adalah RM72,800. Sekarang masih ada special launch rebate sebanyak RM3,000. Jadi harga selepas rebate adalah untuk Prime RM56,800, untuk Premium RM69,800. Di depan saya ni adalah Proton EMAS 5, sebuah compact EV yang direka khas untuk pemanduan bandar. Saiznya compact, senang nak selip parking tapi still nampak moden dan stylish. Lampu depan LED penuh dengan garisan yang slack memang bagi rupa futuristik. Untuk rim, variant Prime dan Premium datang dengan 16 inci alloy wheels. Keseluruhan reka bentuk yang simple, kemas dan sesuai untuk sesiapa yang nak EV bergaya tanpa nampak terlalu besar. Masuk ke dalam, ruang dalam yang luas untuk sebuah compact EV. Variant Premium datang dengan skrin infotainment 14.6 inci yang support wireless, Apple CarPlay dan Android Auto, digital meter display serta material dalaman yang rasa premium. Di bahagian tengah juga ada 20 liter under console storage, ruang yang sangat sesuai untuk korang simpan handbag dan barang yang harian. Yang penting, ruang ini tak dapat dilihat dari luar, sangat selamat. Bahagian belakang cukup selesa untuk kegunaan harian dan kalau perlukan lebih ruang, kerusi belakang boleh dilipat untuk dapatkan ruang boot lebih besar. Bukan tu je, kat bawah rear passenger seat juga ada under seat storage. Ruang ni korang boleh simpan barangan seperti kasut. Walaupun EMAS 5 ni saiz dia compact, tapi practically memang padu. Bateri CATL LFP dengan kapasiti 30.12 kWh untuk Prime dan 40.16 kW untuk Premium. Jarak pemanduan untuk Prime adalah 225 km WLTP dan untuk Premium pula adalah 325 km WLTP. Menggunakan single motor rear wheel drive 0 ke 50 km/h dalam masa 3.9 second. DC charging dari 30 hingga ke 80% mengambil masa 21 minit. Sekarang jom kita test drive EMAS 5 ni. Korang tahulah EV punya handling memang orang kata lembut lah. And then senang nak kawal. Tak ada nak macam keras-keras tu. Memang tak wujud lah. Tapi dia punya screen memang cantik lah. Serius lah. Tak tipu dapat. So guys. Okay. Dia terus lock. Alright. Okay kak. Tadi saya rasa macam, ringan lah. Macam okay. Tapi bila time bawa, dia ada rasa berat sedikit. Kita nak redah ni. Kita punya orang kata bumper depan ni. Kita try. Kita dalam orang kata 30 km/h. Rasa macam mana? Wah, amazing. Amazing sebab apa korang? Sebab biasanya dia macam debu. Tak ada. Suspension dia orang kata tak lembut sangat dan tak keras sangat. Wow. Wey. Walaupun dia kata 0 ke 50 mengambil masa 39 second, tapi tadi walaupun orang kata tak sampai, orang kata 5 second macam tu dah 100. Laju. Time dia cornering, korang akan dapat rasa dia punya handling ringan balik. Tadi masa kita dah corner tadi kan, and then kita jalan terus, dia berat sikit. Tapi tadi saya corner tadi, saya rasa bila korang bawa perlahan, dia punya steering tu dia jadi ringan gila. So kalau dalam kereta ni, kalau dia punya screen ni kan, dia punya screen memang cantik. Serius, saya dekat cantik. And then kalau korang tengok kamera semua okey, dia ada Apple CarPlay, ada Android Auto. So korang pakai handphone apa sekalipun boleh dia connect, tak ada masalah. Sekarang ni apa yang membuatkan saya tertunggu-tunggu adalah nak try dia punya ADAS. Dah aktif dah, lepas tu kita setkan kita punya orang kata saya dah buat 10 sampai 45. Tapi saya ingatkan korang kita punya kereta ni dia cuma ada ACC je. ACC ni bermaksud stop and go. Kita kat depan ni bahagian bumper dia tak ada. Okey, maximum speed dia untuk kita punya orang kata ADAS kita 130 km. Lagi laju daripada orang kata EMAS 7 punya.
Memang impresif lah. Memang impresif. Proton E-Mas 5 menjadi pilihan ramai sebab harga yang mampu milih dan sesuai untuk city driving. Walaupun compact dan teknologi lengkap dan jarak dia sesuai untuk daily driving dan kos maintenance EV jauh lebih murah daripada kereta petrol. Kereta ini sesuai untuk pelajar universiti, pekerja harian, pasangan muda atau sesiapa saja yang nak EV stylish dengan harga bajet.